Seorang wanita berusia 94 tahun gagal dalam tuntutannya untuk diisytiharkan sebagai pemilik sah sebidang tanah di Mukim Gali Raub. Mahkamah Tinggi Temerloh pada 21 November memutuskan permohonan Ehsan Ramadi tidak berjaya dan mengarahkan ia diketepikan dengan kos dengan plaintiff diperintah membayar RM10,000 kepada defendant iaitu pentadbir tanah daerah Raub serta pengarah pejabat tanah dan Galian Pahang. Ibu kepada 11 anak berkenaan itu yang tidak hadir pada prosiding pada 21 November atas sebab kesihatan memfailkan saman berkenaan bagi menuntut semula kira-kira 0.1 hektar tanah pusaka di Raub, mendakwa bahawa tanah itu telah diceroboh dan digunakan secara tidak sah oleh kerajaan. Tuntutan itu berkaitan sebahagian tanah milik Sandra Madi yang didakwa didaftarkan secara tidak betul oleh defendant dan plaintiff memohon perintah mahkamah untuk mengisytiharkan kesilapan dalam dokumen dan meminta defendant untuk membetulkannya. Defendant pula berhujah bahawa tuntutan berkenaan tidak berasas dan tidak sepatutnya diterima kerana semua ukuran dan keluasan tanah yang direkodkan adalah teratur. Hakim Roslan Maknur berkata, cabaran dalam kes berkenaan bagi kedua-dua pihak adalah kerana catatan dalam dokumen berkaitan adalah sangat lama iaitu sudah berusia sekitar 70 tahun. Penasihat Undang-Undang Pahang, Fatin Nadirah Kasim yang hadir bagi pihak defendant memohon kos sebanyak RM40,000 kerana kerumitan kes, manakala Peguam R.K. Ngadaran yang mewakili Sandra Madi berkata pihak pembelaan akan meneliti penghakiman terbabit dan anak guamnya berhasrat untuk memfailkan rayuan.